Hi guys, good morning. So hari ni 15 hari bulan, kita akan pergi ke Jeff punya konsert. Lepas tu so pagi ni sekarang baru pukul 10 pagi. So kejap lagi kita Faiza akan pergi ke KL Central lah. KL Central jumpa kakak, and then kita orang pergi check-in dulu sebab dia punya event pukul 8 malam. So kita orang jalan-jalan area dekat Lalaport tu dulu lah. So Jeff punya konsert dekat Zep. Okay, Zep. Okay, see you there. So sorry, kita nak pergi ke hotel. Nanti kita orang akan buat tour ya. Waiting. Nanti kita dekat tempat tunggu Grab dekat KL Central. Okay guys, kita dah sampai. So ini pintu masuk dia. Tapi pintu masuk dia tak sure nak tutup dulu. Bengkak lah. Oh okay. Tak, dia punya ni macam tak safety. So bila masuk tadi memang aircon dia dah on kan. Oh, dia memang dah buka kuat dah. 5 kipas. So dia still pakai power cut. Kalau kat Seremban kau pakai switch master je. So masuk, kapet je kat sini. Yang ni semen. Okay, ni semen. Yang ni okay, iron. Sama je. Iron. Oh, diorang tak ada lampu lah. Lampu dalam wardrobe. It's okay. Oh, sini pun ada. Cakap tersangkut baby. Tapi dia punya apa? Dia punya building dia klasik lah. Ni dia nak letak gambar punya milik. Boleh tak? So yang ni pun sama je. Tapi saya di pusat kewangan ada apa? bertanggungjawab untuk mengaktifkan TV dan mesin. Okay, meja dia and TV biasa. And sama juga room service punya. Oh, dia punya ni kecil. Okay. And bilik dia macam ni. Dia bagi king size bed. Sofa dia. So dia bed runner. Okay. So ni tempat tandas dia. Tandas dia ada pintu lah. Kalau korang nak masuk mandi, tutup je. Okay. So ruangan tandas dia macam ni. Okay. Tapi satunya diorang tak ada bathtub. And then sabun, tempat mandi dia. Ini jamban. Okay. So jamban, sana shower. Cuma ada almari kat dalam. Oh, almari ni sama je. Okay. And dekat cermin. Sama juga. Towel and cermin. Okay, itu saja. Okay. Current dia ni kena ada ni tu. Dia dah letak kad siap-siap. Oh, dia siap-siap. Tengok tunjuk luar punya. Kita tingkat 9. So macam ni bilik dia. Pemandangan luar sangat klasik. Nampak bangunan ni. Tak tahu bangunan apa.
hours later. Mana Eddie? Oh, apa? Ni kau punya lah. Betul lah ni 70% less. Dah 28 dah. Kalau kita berdiri je kat situ tadi, macam dia boleh dapat bagi masa. Orang sadar tu. Kalau tu dia bayar hati. Dia macam tak? Main je kan dia. Many hours later. Jam. The next morning. Hi guys, good morning. So sekarang kita tengah breakfast. Sekarang dah pukul 10.10. Kita lambat sikit breakfast sebab semalam dah tidur lambat. And then bangun ngantuk sangat. Kemarin kita baring je dah terus tidur lah. Mana sosis? Dah habis. So sekarang kita ada roti canai. Di sini ada pelbagai roti canai, strawberry, wadi dengan roti canai pandan. Jadi tadi kita makan sosis tapi dah campur dengan wafer coklat. Cakoi dengan kuah pandan. Ini biasalah, normal. Terasa ni. Hi guys, so sekarang pukul 12. Kita nak check out and kita sekarang on the way nak pergi KWC Fashion Mall. Kita orang nak pergi cari baju sikit lah untuk kahwin nanti. Okay, see you there. So aku bagi
patung. Pada bahari guys. Comel tu walaupun fish. Tapi nampak sedap kan? Besar tu. Comel. Many hours later. Buat ni. Pero buka. Buka berhenti nak. Buka lah potong kek. Buka kek. Sebab kek kena potong. Buka kek. Buka kek. Yeah. Berjaya. Double shot. And it goes a little something like